Inilah sebuah power bank 10,000 mAh dan ni pula telefon terbaru daripada iQOO. Macam korang nampak, power bank ni dia punya kapasiti 10,000 mAh. Manakala untuk iQOO Z11 yang terbaru ni, dia datang dengan bateri sebesar 9,020 mAh. Beza 1,000 je, but kind of mind blowing if you think about it. So ini dia iQOO Z11 yang terbaru. Kalau korang tengah cari phone bawah RM2,000, tak mahu sacrifice performance dan juga bateri, this might actually be my go-to masa sekarang ni. Tapi persoalan terbesar dekat sini kan, macam mana iQOO boleh sumbat bateri besar gila dekat telefon senipis ni? Kenipisan body dia hanya 8.25mm je. Selalunya kalau kita dengar pasal phone yang bateri besar gedabak tu, kita akan ingat lah phone dengan body yang macam batu-bata yang besar gedabak tu. Tapi dia orang guna teknologi Blue Volt generasi yang kedua yang buatkan saiz bateri tu compact, tapi kapasiti dia gergasi gila kat sini. Nak senangkan cerita kat sini, kalau korang yang nak layan TikTok 24 hours tu, memang tak ada problem dengan telefon ni. Or even kalau korang tanya aku boleh tahan berapa hari, this might actually be the phone yang boleh bertahan 2 hari tanpa ada masalah. Like a real deal kat sini. Kalau bateri dia habis sekali pun kat sini, korang plug in je 90W flash charge dia, nyawa dia akan penuh balik dengan masa yang agak pantas juga kat sini. Dan of course sesuai dengan slogan ni, peranti ni memang stay solid even in extreme condition. Bukan setakat IP68 rating, tapi dia juga ada IP69 rating. Nice. Maksudnya kat sini dia boleh tahan pancutan air tekanan tinggi dan juga suhu panas. Siap lepas ujian ketahanan grade tentera lagi kat sini. So kalau korang yang mungkin kerja outdoor ataupun memang kerja yang lasak tu, this phone might actually be the one untuk korang jugalah kat sini. Now, buat performance pula, aku boleh kata dekat sini iQOO memang tak kedekut dari segi chipset yang diberikan dekat telefon ni. Walaupun bateri dia besar gedabak tu. Dia datang dengan screen 1.5K ultra wide flat display dengan 144Hz refresh rate. Memang smooth gila dengan scrolling atau gaming tu. Chipset dia pun dia pakai Snapdragon 7S Gen 4. Nak main game lama pun tak rasa panas sebab dia ada sistem penjujukan iScore Vapor Chamber. Jadi dengan iQOO Z11 ni, kepada korang yang malas nak bawa power bank ke hulu ke hilir tu, tapi masih nak phone yang laju, bateri padu, tahan lasak, screen pun cantik, this might actually be the one. Tapi persoalan kat sini, korang rasa cukup ke 9,020 mAh bateri dekat telefon macam ni? Cuba tulis kat comment section tu. So macam biasa, follow dan juga share video ni kalau korang rasa video ni bermakna untuk korang.